So guys, saya kembali lagi. Okay, sekarang saya berada di Indapura, di kawasan Indapura, Kulai Johor. Okay, saya jalan-jalan ni sebenarnya saya nak mencari wireless mic. So, terjumpa kedai ini. Okay, ini kedai dia. Okay, yang menjual aksesoris. Okay, King of Accessories yang berada di Indapura, Kulai Johor. Okay, jom kita masuk. Kita nak cari wireless mic. Okay guys, sekarang saya berada di Indapura, di satu kedai aksesoris yang bernama Ninjas, yang terletak di Kulai Johor. Okay, so saya kat sini, saya sedang mencari wireless mic. So Amoy ini dia recommend saya this brand, okay, Boya Mini. Dan saya dah cuba ni, this is the sound yang korang tengah dengar ni, very clear kan. So recommended. Harga berapa Moy? 219. 219. So guys, kalau anda nak beli, nak dapatkan satu wireless mic, boleh datang ke kedai ini, okay, di Indapura, Kulai Johor, dan cari Amoy ini. Okay, ciao. Okay guys, selesai sudah misi saya mendapatkan Boyas. Okay, ini dia. Saya pakai ni Boya ni. Okay, it's a good mic. Okay, so sekarang saya nak balik, nak berehat seketika. Alright, see you. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Okay, alhamdulillah saya dah selamat sampai rumah, baru balik kerja malam. Tadi saya singgah kedai Ninjas King of Accessories, King of Accessories yang terletak di Indapura, Kulai Johor. Okey, saya telah, alhamdulillah lah, apa yang saya ceritakan saya telah dapat. Okey, iaitu sebuah wireless mic yang berjenama Boya Mini. Okey, memang padu guys. Okey, harga dia pun keras. Okey, harga dia yang anda boleh dengar dekat sini kalau anda nampak lah, tu yang ini. Okey, 219 219. Okey, come with a case, a rechargeable case, ada dua wireless mic dan juga ada receiver. Okay, receiver tu dekat telefon saya, tak C. Okay, yang bagi yang menggunakan lightning, bolehlah anda choose lightning. Okay, apa saya nak cakap lagi Okay guys, anda kalau download apps Ninjas di telefon anda boleh mendapatkan diskaun sebanyak 10%, ataupun anda boleh tunjukkan YouTube ini, cari Amoy. Dia ada satu, dia ramai lelaki tapi ada satu Amoy tu, cari dia. Okey, tunjukkan video ni, cakap dengan dia. Okey, yelah, saya telah buat review kat kedai dia, and of course kalau dia tak kasih diskaun, mungkin anda boleh dapat aksesoris, aksesoris seperti macam cable ke and so on. Okay, okay guys, dan macam mana saya nak cakap okay, saya sebenarnya guys sembarang je, saya jujur dan saya tak suka nak sembunyi ataupun berlari di belakang tabir nak ke depan malu ke apa, tak, no. Okay, I will be just go je. Okay, sebab tu saya punya trademark go je. Okay, Cucu Raja Bugis, channel saya Cucu Raja Bugis, tapi go je tu, dalam istilah go je tu kira berasa je. InsyaAllah rezeki di tangan Allah. InsyaAllah semoga saya berjaya dalam bidang yang saya akan meneruskan. InsyaAllah, doakan saya guys, semoga anda juga akan berjaya. Hingga ketemu lagi guys. Assalamualaikum.